وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua, bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Saya kembali lagi dengan sambungan dari siri sebelum ini, iaitu Cakar Ayam Seorang Doktor 2.0. Kali ini saya bawakan Cakar Ayam Seorang Doktor 3.0. Kalau dua buku sebelum ini dah buatkan kita ketawa walaupun penuh rasa simpati kepada para petugas ini, kali ini penulis tambah satu lagi dos vitamin gelap untuk kita semua. Tapi jangan salah sangka ya, di sebalik ketawa itu masih terdapat pelbagai pengajaran dan perkara yang boleh kita pelajari. Cuba tengok kulit depannya dengan huruf D tertera di dada, seperti Superman versi hospital. Ya, dalam buku ini penulis seolah-olah membuka rahsia besar dunia perubatan, bahawa di sebalik wajah yang penat, mata yang layu dan stetoskop yang tergantung di leher, sebenarnya tersimpan kuasa besar yang sangat luar biasa. Kalau Clark Kent menyembunyikan jubahnya di sebalik kot pejabat, Peter Parker berlari ke lorong gelap untuk jadi Spiderman. Doktor pula menyembunyikan keajaiban mereka di sebalik kot putih dan senyuman yang lesu. Di hospital, mereka kelihatan tenang, ramah dan tekun menulis nota pesakit. Tapi kita tahu dalam kepala mereka ada ribuan perkara. Nyawa pesakit, tekanan kerja dan rindu kepada keluarga. Namun mereka tetap melangkah. Itulah superpower sebenar. Ketabahan tanpa topeng. Buku ini masih mengekalkan gaya tulisan yang santai dan bersahaja, namun sangat menghiburkan. Setiap bab membuatkan kita rasa seperti berbual dengan rakan sendiri yang banyak cerita lucu tapi tetap menyimpan 1000 hikmah. Gabungan penulis seperti Dr. Kamarul Arifin, Jazlina Syahrul, Dr. Muhammad Syamirullah, Fahmi Hassan, Dr. Sharif Ahmad, Dr. On Azli dan Dr. Fad Razi menjadikan buku ini bukan sekadar bahan bacaan santai, tetapi juga satu motivasi halus yang sangat menyentuh perasaan. Dan jangan lupa, bonus kali ini ialah 12 superpower seorang doktor. Tapi, superpower apa tu? Kekal rahsia. Anda perlu dapatkan buku ini untuk mengetahuinya. Sehingga itu, saya Cikgu Wani bertemu lagi dalam resensi buku yang akan datang. Jangan lupa terus membaca, terus tersenyum, kerana kadang-kala sebuah buku yang kecil, yang nipis, mampu menyembuhkan hati yang besar. Jangan lupa klik like, share dan subscribe untuk lebih banyak resensi buku yang bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar.